keputusan para ulama. Nampak? Kita tengok daripada ayat Quran yang bercerita tentang susu, tengok hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan susu. So macam mana kan? Jadi dia adik-beradik. Dia adik-beradik. So kita nak buat macam mana? Okay, sekarang ni tuan-tuan, dan benda tu ada keperluan dia hari ni. Dan kita zaman moden ni, so kita boleh fikir macam mana cara nak memudahkan ibu yang baru melahirkan anak yang pertama tu sedangkan susu dia tak keluar. Macam mana nak kenyangkan anak dia. Okey. Para ulama terpaksa kena keluar dengan solution. So lepas dia berbincang, kaji dan sebagainya tuan-tuan tahu apa keputusan dia? Apa keputusan dia? Tak tahu Okey, tak tahu saya cerita tuan-tuan Selepas para ulama buat dia orang tiap-tiap fatwa ni dia akan ada apa kita panggil, akan ada mesyuarat fatwa dia dan sebagainya kan. Akhirnya tuan-tuan, para ulama kaji radha'ah tu. Radha'ah ni maknanya apa tahu? Penyusuan kan. Kita kena radha'ah ni bagi bayi tu susu selama sekian-sekian bulan selama sekian-sekian bulan gitu kan Jadi radha'ah ni memang bagi susu tau, bagi susu, tapi penyusuan tu mesti kena ibu tu pegang bayi tu, kemudian kena bagi susu sambil pegang bayi tu. Itu baru disebut sebagai radha'ah. Kalau sekiranya susu itu diperah dan diberi kepada bayi tersebut, itu tidak dikira sebagai radha'ah. Akhirnya ulama buat kesimpulan macam tu. So maknanya bolehlah kita kena depend pada diorang. Kita bukan ulama. Pengkajian kita ataupun kefahaman kita tak sama macam diorang tau. Macam almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi tu, Wahbah Zuhaili ni dia buat tafsir lah. Tapi Yusuf Qardawi tu tuan-tuan, dia sangat pakar dalam hal yang berkaitan dengan ilmu fiqh, dan banyak lagi para ulama lain yang pakar dalam ilmu fiqh. So ilmu fiqh ada, pakar hadis ada, pakar usul fiqh ada. Jadi dia orang bincang macam mana nak buat. Jadi kalau dia buat satu keputusan, kita letak kat bahu dia orang aja sudah tuan-tuan. Kalau anda kata betul pun benda tu salah sekalipun kan, Allah Ta'ala kata tak nak begitu pun, dia orang mesti dapat pahala tuan-tuan. Sebab dia entitled untuk keluarkan pandangan tersebut. So kita jadi apa? Kita dengar cakap dia orang je lah. Kita bukan ada kepakaran tu pun. Betul Kalau orang ada masalah dengan sungai contohnya kan, tiba-tiba ada pakar sungai datang, kau kena buat begini. Kita ikut je cakap dia lah. Kita mana tahu pasal sungai kan. Sama lah macam ilmu fiqh juga. Jadi radha'ah tu rupanya selepas dia buat perbincangan, dia orang buat keputusan radha'ah tu ialah apabila ibu tu dia menyusukan bayi tu sambil dia pegang bayi tu.